Terbaik. Kerajaan salur RM9.24 juta peruntukan. Ratusan kuil Hindu terima manfaat, RAMANAN. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Kerajaan telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM9.24 juta kepada hampir 500 rumah ibadat Hindu di seluruh negara menerusi program Dharma Madani setakat ini. Memetik laporan daripada Malaysia Gazette, Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan menyatakan, daripada jumlah itu, RM6 juta diagihkan kepada 300 kuil dalam fasa kedua selepas RM3.24 juta disalurkan kepada 126 kuil pada fasa pertama. Secara keseluruhan, kedua-dua fasa ini melibatkan hampir 500 kuil. Dengan jumlah bantuan RM9.24 juta, katanya. Beliau menambah, pelaksanaan bantuan itu akan diteruskan melalui fasa ketiga dan keempat bagi memastikan lebih banyak kuil mendapat manfaat. Meskipun terdapat beberapa permohonan yang masih belum lengkap, tiada masalah, saya telah arahkan MITRA untuk membantu melengkapkan dokumen serta memudah cara proses permohonan tersebut, ujarnya. Kita akan pantau dan beri bimbingan. Jika semua dokumen lengkap dan syarat dipatuhi, kelulusan akan diberikan, katanya lagi. Melalui program ini, kuil bukan sahaja berfungsi sebagai tempat ibadat, tetapi turut memainkan peranan sebagai pusat komuniti melalui kelas tuition, bengkel belia dan pelbagai aktiviti pembangunan sosial, katanya.